This town's so lame, I'm feeling so wired. It's 4 a.m. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan di ICT Shah Alam. Kita pergi main digital sport. Kita tengok apa yang ada dalam tu. Kita bawa anak lah. Okay. Kita tengok digital sport ni, apa yang menarik dalam dia. Ni kot. Macam tak ramai orang lagi, tapi ada orang lah. Macam besar tempat dia. Ni Kids World. Tahulah sama ke tak sama kan. Kat sini pun ada NSK NSK. Besar juga NSK dia, dia tahan. Ni NSK dia. NSK grocery. Kat sini ada kafe rumah lah, makan lepak. Terus ada, ni ada snow yang tak salah aku RM10 ni. Aku kafe rumah dia. Ni ada London Village. London Village ni kau nampak tu, ada Elizabeth Tan. Elizabeth Tan. Ramai British. Ada kita masuk dia. Sini kita masuk dia. Terusah tu. Luas kat sini. Boleh main apa-apa. Boleh lari-lari. Terusah tu. My goal. Kita spot sudah sampai. Inilah kita masuk dia. So kita tengok dulu. Okay. Kita nak masuk. Kita nak masuk. Dah masuk. Ni Pak Kasut. Mana nak taruh kat mana slipper? Tak payah. Loker tak ada benda nak taruh kan, loker. Air boleh masuk ke? Air boleh masuk ke dia? Kat mana slipper kat kita? Taruh je lah sini. Ni dah pakai stokin kan. Stokin tak pakai lagi. Okay, Cinta sudah ready. Nampaknya dia tengah memakai stokin. Stokin yang busuk itu. Okay, kita pakai stokin juga. Ni ada locker kan. Locker kat sini ada harga RM10. Sini tempat kasut lah kan. Banyak ni. Sekarang ni tak ramai orang lagi. Tunggu sekejap lagi. Dalam ni digital sport nampak besar tapi tak tahu lah, nampak kecil, besar kecil. Banyaknya bola. Dia ada TV besar lah. TV besar. Oi. Saya terangkat lah. Aku terangkat dulu. Kesat. Alah, kesat pula. Kita masuk dalam ni. Jaga kepala. Wash your head. Jaga kepala. Hei. Oi. Ni menjunam sikit lah. Boleh turun lah dulu. Ui, ini menjunam ni.
Okey. Alah. Tak ada apa, biasa je. Okay, Cinta try. Fokus je, turun bawah. Tangan depan. Okey, pegang. Jalan je. Ikut sekati lah. Ni junam sikit ni. Go. Okay. Kita try yang ni tadi ni. Oh, ni dia jalan-jalan dulu lah. Kita nak try ni. Jom kita naik ni. Kita masukkan bola, masukkan bola dalam ni. Okay, bola tu kat atas. Nampak tak? Lepas tu nanti dah penuh, kita mandi bola. Dia penuh, dia kalau penuh dia terbuka bola atas ni. Penuh kan? Penuh kan? Kita kena penuhkan dulu. Jalan lah. Mana kakak? Go. Kesat juga. Ni. Kita pergi seperti Ninja Warrior. Sabar dulu, belum lagi. Okey, kita nak try macam Ninja Warrior sikit lah kan. Okey, Ninja Warrior, sabar dulu, belum lagi. Okay, go. Okey, Ninja Warrior. Goyang-goyang. Betul Pak. Tak laju pun, lajulah sikit. Okay. Yang pijak-pijak kiri kanan tu lah. Kena laju.
Cubalah dulu. Macam tu memang kena gangkang lah. Buat. Ini. Okay. Sebab. Okey, naik. Ni macam askar sikit. Okey, turun. Okey. Okey. Go. Pegang. Okey. Okey, pegang. Ninja. Cepat, lama dah 2 minit dah ni. Jatuh je, pasal terus sana lah. Okey. Okey, nampak ni dia. Kita try yang ni. Sabar, awak nak yang mana? Pilih lah. Yang tayar lah, senang sikit. Cepat, go. Okey. Cepat. Okey, yang tayar ni kita senang sikit lah. Okey. Dah. Ini kita naik longsor bergoyang. Pegang tali. Kaki tali 2. Kaki 1, tali 2. Cepat, kaki 1, tali 2. Okey, ni tak. Ni panjat dah tepi. Okey, ni panjat dah tepi. Ninja warrior. Tak payah tinggi-tinggi, rendah je. Jalan sebelah terus. Kakak, dari tepi, lepas tu capai yang tu pula. Pegang situ macam tu. Okay, go. Dah sampai dah, tak payah ambil lain pula. Yang ni. Cepat jalan. Jalan tengah lah, elak-elak. Saya kalau main elak sini boleh lah. Nak panjat. Ini senang je. Kita try main. Dia mainan lepas je. Kita try main yang ni, yang sambut-sambut tu. Kita tak tahu urutan dia sama ke atau urutan dia random. Kita check dulu. Lagi ambil tu lagi tu. Ambil lagi. Kita try tengok. Okey, dia ada 10 batang. 10 batang. Okey. Kita try tengok siapa start dulu.
Okey. Berapakah batang dia akan dapat? Up. Satu. Satu saja. Okey, Cinta pula. Okey, tekan. Okey, Cinta berapakah dia dapat? Wow, dapat 2. Okay, Daddy pula yang jatuh. Oi. Tiga, tak apa, habis terlepas. Dah. Penat. 3. Okay, sekarang kita nak try yang ketinggian ni ya. Kita try dulu yang ni pula. Kena pakai safety dulu lah. Helmet dia ada. Okay, dia kena panjat-panjat sikit. Yang kita try tengok. Adakah mereka berjaya atau tidak? Sambung selepas ini. Okey, tengah menunggu. Menunggu giliran untuk pakai safety. Pakai safety. Okay guys, bagi aku tempat ni okey lah. Dan ni baru permulaan, baru 20% kita menjelajah. So sekarang tengah tengok diorang nak naik lebih tinggi ni sikit. Datang awal ni, datang hari Sabtu ke 11, masih tak ada orang ramai lagi lah. Kalau nak main benda lain ni boleh lagi lah kan, tak ramai orang lagi kan, kita boleh rendah dulu. Okey, ni. Okey, go. Dekat mana? Okey, siapa dulu? Naiklah. Dia macam flying fox lah. Sampai atas tu macam flying fox. Tapi awak terjun lah macam apa? Jumping macam apa kak? Macam apa? Macam mana rasa okey tak? Bersedia? Sudah bersedia? Entah. Ini semua pengalaman. Oi, kita tengok. Mami tengah naik. Okay, pegang. Lagi pegang tau. Tu pegang tu tak ada. Dia dah goyang-goyang sikit. Dia goyang tak apa, dia sangkut. Jatuh pun tak apa, dia tergantung. Adakah dia berjaya menaik ketinggian berapa meter ni? 4 meter. 4 meter. 3 meter. 3 ke 4? 2, 9, 3. Diri lah. Lagi lah tu. Boleh. Boleh. Boleh je. Okey, dah terjun. Lompat je. Lompat. Mana ada apa-apa. Ada apa kak, sabar dulu. Okey, Pandai Cinta pula. Fokus. Memanglah, kenalah pegang. Asal, ada. Oh, nak ukur. Okey. Okey, pegang. Kata tak boleh, pegang.
Tengok fokuskan benda terpijak tu je. Okey, pegang tu, pegang. Pelan-pelan, tak payah laju, pelan-pelan je. Melangkah. Okey, adakah cinta akan berjaya? Kita tengok. Okey. Dia memang goyang sikit. So, ada saingan. Tak apa, jalan je. Okey, boleh. Jalan-jalan boleh, pelan-pelan je. Sampai atas, sampai Sampai atas. Boleh sampai atas. Tak apa, jalan saja. Fokus depan. Okey, go. Alright. One more. Pandang depan je. Pandang situ je. Okey, satu lagi. Boleh, satu lagi boleh. tak. Boleh. Tak ada belajar. Fokus situ je. Naik atas lagi. Rasa mami cepat go. Boleh. Go. Okey, one more. Okey, one more. Satu lagi boleh. Boleh, tak apa, boleh je. Cepat, go. Macam mami tadi boleh. Cepat, diri. Okey, duduk je. Okey, free. Lompat je. 1, 2, 3, go. Lompat. Lompat. Woo! Okey. Alright. Lemah dia tu sampai atas. Okey. Best kan? Macam flying fox lah. Tapi okey lah waktu tu. Okay, dia orang tengah naik yang ni. Aku malas lah naik. Leceh. Okay. Kena jalan dengan roda. Ada roda sikit tu. Roda. Kalau pijak dia akan bergerak kan. Okey, dekat atas tu. Kak. Orang sampai kat tepi ni. Nampaknya adik tu penat rehat sekejap. Okey.
Okey, hampir. Tu boleh tu. Alah. Boleh je. Lagi kita try climbing. Tunggu mami ya. Lagi kita try sana pula. Okeylah, tak pandai, dia kena macam bomber. Dia kalau pakai baju dengan panjang licin sikit. Kan? Lagi kita main jumping-jumping. Tapi kan nak habiskan ni dulu. Kan nak buka lagi ni. Dia tak boleh tu. Tak payah buka je. Tak boleh. Nampaknya adakah dia berjaya? Separuh jalan saja. Panjang juga tu. Okay, go. Okey, jangan try yang sebelah sini, sebelah kanan. Yang sebelah kiri tu dia tinggi sikit tu. Okay, go, go, go. Boleh, cuba lagi, cuba lagi. Tengok tangan sana. Tangan situ. Pijak. Dah turun. Ada. Naik tangga. Tangga ni. Tangga ni nak try tak? Ni pijak sini, pijak ni je. Air situ. Okey. Okey, kita try yang ni. Kita try yang macam tangga, macam domino sikit. Naik je. Naik je. Boleh naik lagi. Boleh naik lagi. Naik lagi tinggi. Satu lagi baru pergi tepi. Try satu lagi.
ada sampai atas kali. Dah terjun dah. Lompat je. Lompat. Mana? Cuba. Okey dah. Kena boleh naik belakang ni. Tunggu sebelah mami. Ini dia macam bola-bola. Dah dah sini. Dah naik atas. Go. Apa awak tepi sini pun boleh je. Sini pun ikut awak lah mana-mana je. Sini lah. Ha. Pijak sini. Ha. Tak ada point pun. Ni dia kena semua ni. White, blue, green, purple. Kalah. Oh, penat baik baru baling basketball. Penat tak ingat. Okay, kita nak try Mad Mock try start challenge ni. Okay, tu dia. Diorang kena pijak dekat Oh. kita nak try apa ni? Game apa ni? Puzzle Bubble. Dia macam bubble, puzzle bubble. Yo. Cepat. Cepat. 42 lagi. Main tipu oi, main tipu oi. Apa ni je bermain tipu nampak dari situ. Oh, main tipu oi. Pandai dia bermain tipu di situ. Oi, main tipu oi, main tipu. Dia malas nak kutip bola tu balik yang penat tu. Ada depan dah. Oh, ini geram. Kentut. Dia dah tinggal 1000. Tu dah sampai tu.
biliar. Oh, atas ni ada biliar. Pingpong, snooker. Okey, ada biliar. Ni ada kat flash tu. Pingpong tu. Okey, sini. Kita ada biliar. Kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita dah penat tadi jumping semua kan. Okey, lepas tu aku masuk dekat iWalk ni lah, dekat ICT ni lah yang mall tu. Kita kena cari makan. Tak tahu sini ada food court ke tak ada kan. Kita try cari food court kat sini. Baik tu kata dekat LG kan. Kat sini ada lah. Dia tahan juga, ramai juga orang dekat mall area ICT ni. Baik tu kata dekat LG ada food court. Okey, jom kita turun LG. Tu bawah. Okey, kita cari food court. Food court kita turun. Ni ada panda ais. Ada panda ais. Minyak wangi. Minyak wangi. Okey, ni ke punya food court. Okey. Banyak juga lah kedai-kedai kat sini. Tahan. Tapi kita nak cari makan yang murah sikit. Kita kan di hotel. Sate. Ini ada kek. Central ICT. Oh, ada TV cinema. Sana ada apa? Oh, ini ada MTN. Kita tahan ramai juga orang kat MTN. TV. Custom tumbler. Ada robot ICT ya. Ada yang macam anjing tu. Ni robot dia tahu. Orang lupa. San Francisco, Southern Thai. Cari kedai makan. Tak ada kedai makan yang okey lagi. Kita jalan-jalan tu. Thank you, bye. Jatuh kan nak pergi Maybank. Ni apa ni? QCC Bake. QCC Bake. Dia jual biskut. Biskut.
rasa. Pergi ke? Pergi. Sini ada sukia. Ada Four Fingers. Acong laksa. Sama yang tai. Okey, kita dah jumpa Food Empire. So kita nak cari tempat. Okey, kita di food court sekarang. Nasi, ayam merah, bergedil. RM32.70. Assalamualaikum. Kita masih lagi di spot digital lah, Arena ICT Salam. Tengah tunggu anak aku lah, masih lagi main last call sebelum kita gerak balik. Sekarang ni orang dah ramai, dah tahan ramai dia. Okay, kita boleh tengok kat sini dah semakin ramai sedikit. Aku lepak kat sini lah, kat tempat-tempat macam orang boleh duduk-duduk ramai-ramai ni. Nampak? Dia ada tempat duduk, banyak tempat duduk atas tu. Lepak kat sini, tengah tunggu anak dengan bini aku, tengah main dengan cinta, tengah main dengan mami dia. Dia naik lagi sekali benda ni. Tak apalah, last call kan, last call sebelum balik dia naik lagi. Tu dia. Nampak dia. Dia kasih dia main lagi last call sebelum kita pulang. Bagi aku okey lah, siapa-siapa yang datang sini, pasal dia boleh masuk dari pagi sampai pukul 10 malam. Asal kau jangan buka dia punya ribbon tu lah kan. Kau boleh mana kau boleh pergi makan dulu, boleh balik, boleh pergi solat, boleh masuk balik. So okey sikit lah kan. Harga kanak-kanak biasanya baru 12 tahun RM35. Kalau mak, bapak RM45 lah harga dia. Turun. Kaki sana. Naik lagi sekali kak. Nampak slow mo lagi sekali. Mana boleh weh, 50 kg je. Okay guys. Ui, dah habis settle alhamdulillah. Settle dah habis dah. Okay, kita nak balik dah pukul 3.30 dah, daripada pukul 11 tadi. Pukul 3.30 kita balik. Okay.
Tadi kan cakap Selamat tinggal spot di kita. Hari hujan kan. sambung ni tadi. Hari hujan. Angin kuat. Hujan. Nak ambil Hujan. Anjing.